Adakah kaedah simpanan emas bersama dengan public gold patuh syariah? Jadi tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, simpanan emas bersama dengan public gold sama ada melalui akaun GAP public gold ataupun SAP public gold ataupun secara outright purchase ataupun secara EPP, easy payment purchase, semua kaedah tersebut mendapat sijil patuh syariah. Jadi tuan-tuan, ini adalah majlis untuk sijil patuh syariah tersebut, dan sijil patuh syariah tersebut kita dapat daripada tahun 2017 lagi oleh Amani Advisor. Jadi tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang masih ragu-ragu bersama dengan public gold adalah syarikat emas pertama yang dapat sijil patuh syariah. Dan antara syarat patuh syariah adalah mesti bersandar kepada emas fizikal, dan semua penyimpan emas beli emas mesti dapat emas fizikal. Kalau beli silver mesti bersandar kepada silver tuan-tuan. Jadi di tangan saya ni adalah beberapa jenis emas lah daripada public gold. Ini item 10 dinar, ini adalah silver 250 gram. Jadi selagi stok masih ada tuan-tuan, maka public gold akan sentiasa open untuk belian melalui apps public gold, sama ada tuan-tuan nak beli silver melalui apps ataupun nak beli emas melalui apps. Bila-bila masa tuan-tuan nak dapat fizikal pun boleh dapatkan bila-bila masa sahaja. Itu antara syarat lah, syarat untuk dapat sijil patuh syariah. Ada lagi detail-detail yang lain. Untuk lebih lanjut, tuan-tuan boleh baca sendiri di Amani Advisor punya website berkaitan dengan sijil patuh syariah public gold. Yang nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas bersama dengan public gold, boleh bermula serendah RM100 saja. Tuan-tuan boleh DM saya atau follow saya untuk ilmu emas yang seterusnya.